Di dalam video ini, kami akan memberi gambaran mengenai aplikasi Booking Calendar. Booking Calendar adalah aplikasi untuk menempah bilik atau peralatan pengajaran. Misalnya, sekiranya anda ingin menempah sebuah projektor sebelum guru lain menempahnya, anda boleh melakukannya dengan menggunakan Booking Calendar. Mari kita lihat bagaimana kita boleh melakukannya. Mula-mula, klik pada butang Quick Launch dan pilih ikon Booking Calendar. Sebaik sahaja Booking Calendar dibuka, senarai bilik dan peralatan akan terpapar pada sebelah kiri skrin. Ia hanya dapat dilakukan sekiranya pentadbir pengguna Frog VLE menambah senarai tempahan dalam Booking Calendar. Sekiranya anda tidak dapat melihat sebarang senarai tempahan, ini bermakna senarai tempahan belum dikemas kini. Untuk membuat tempahan, klik pada anak panah kecil yang berwarna putih pada tempahan yang ingin dipilih. Satu kotak kecil akan muncul. Pilih ikon Create Booking for this item dan tingkap baru akan muncul. Seterusnya, berikan nama dan lokasi bagi aktiviti anda. Kemudian, tukar masa start dan end dengan klik pada berbutang tersebut. Paparan tertingkap akan membenarkan anda menukar masa dan tarikh. Pilihan tempahan sepanjang hari juga boleh dilakukan dengan klik pada kotak semak All Day. Anda juga boleh meletakkan nota di dalam tempahan dengan hanya klik pada tertingkap note dan anda boleh mula meletakkan nota anda. Sekiranya anda telah berpuas hati, klik pada butang Create Booking.